Saifuddin dengan Rafizi membentangkan kaedah-kaedah dia membunuh politik orang. Salah seorang mangsa dia Tan Sri Khalid Ibrahim yang dipitnah dengan dokumen 91 muka surat. Akhirnya Khalid Ibrahim dipecat daripada PKR dan hilang jawatan menteri besar. Dibawa ke mahkamah, ternyata Saifuddin, Rafizi dan gerombolan ini hanya mereka fitnah dan mereka minta maaf di mahkamah. Tuan-tuan, Tan Sri Khalid Ibrahim pun sudah tiada lagi. Dosa fitnah itu dipikul oleh mereka yang masih hidup ini. Saya ingat mereka insaf lah. Bila fitnah seorang tokoh besar, Tan Sri Khalid Ibrahim ni tuan-tuan, dia mengetuai operasi London Raid. Dia serang bursa London untuk mengambil alih Sime Darby daripada syarikat British jadi syarikat negara, sebuah syarikat perladangan besar. Ketua operasi itu ialah Tan Sri Khalid Ibrahim. Jasa dia besar kepada negara ini. Masuk PKR duk kawan dengan mereka ni. Tuan-tuan sekalian, orang baik, orang jujur, orang benar, orang soleh tak sesuai masuk PKR. Segala pokka, segala tukang karut, tukang formula bohong, pelakon sepanjang zaman, semua boleh berimpun dalam PKR. Orang baling ni tuan-tuan, kita ni pondok banyak orang mengaji belaka. Kalau kacang hidup dalam PKR ada mapuh. Tok coh api buang kita-kita tu. Fitnah seorang menteri besar, dia telah pernah buat sehingga hilang jawatan menteri besar, dipecat keahlian, dan Tan Sri Khalid berkata, alhamdulillah saya telah hilang satu beban duduk dengan puak-puak ni. Tuan-tuan sekalian, saya nak pesan, bahaya puak ni dalam politik Malaysia ialah mereka sanggup buat apa saja. Fitnah, reka, bentang, ulang, tak kira apa satu, asal matlamat mereka capai.